Apa beza tungku herba dengan tungku batu sungai? Soalan ni memang ramai sangat yang tanya. Hari ni kita akan review apa beza dan macam mana nak pilih tungku yang sesuai dengan korang. So nak pilih yang mana satu? Yang paling obvious, berat dia. Berat tungku herba 600 gram sahaja. Berat tungku batu sungai 1.2 kilo hingga ke 2 kilo. Yang kedua, semestinya tahap kepanasan. Tungku batu sungai, herba dia akan tahan lebih kurang 1 jam. Untuk tungku herba, kepanasan dia boleh tahan dalam 10 ke 15 minit. Tungku batu sungai sangat berkesan untuk lenga-lenga urat dan tungku herba sangat-sangat berkesan kalau kita nak keluarkan angin. So mamis, yang penting you kena tahu nak keluarkan angin ke nak bantu legakan urat. Yang paling penting mamis, you kena tahu keperluan you apa, sakit you apa. So mamis, faham tak? So kalau nak tahu lebih banyak info tentang bertungku, subscribe kita sekarang. Yang kedua, semestinya tahap kepanasan. Tungku herba, batu sungai. Tungku batu sungai. Tungku batu sungai, kita boleh tahan herba. Untuk tungku herba, yang paling penting, mamis, you kena tahu, you nak mudah keluarkan angin dan mudah,